Hak tu je lah dia ceramah apa-apa dalam masjid. Baik. Jadi ini satu. Poin yang kedua, nanti mungkin saya boleh jawab dalam bayar linas dan lebih kemah lagi lah. Seni kata tu mesti kalau boleh jangan hadir ke luar. Jangan hadir menyebabkan menimbulkan rasa tak seronok. Yang ini mungkin Ustaz Zulami banyak terbabi tahulah, saya jangan sangat. Zikir-zikir pun saya jangan hadir, tak pernah hadir pun. Jadi yang ini penting. Dari sudut lafazan ataupun kalimah-kalimah. Kalau kita tengok orang Arab banyak dia buat macam mana, biar betul ni. Dan musyawarah fatwa kebangsaan telah memutuskan antara lain ialah jangan menggunakan hadis Nabi atau ayat Quran beserta dengan muzik. Contohnya, jadi sehingga macam tu, walaupun ini boleh dibincangkan lagi macam ulama daripada musyrik terkenal di luar negara mana guna, tapi kita stay kita macam tu. Dan kita kena faham bila kita zikir atau kita apa, nak datangnya roh rasa khusyuk kepada Tuhan. Iza zikrullah, salah satunya wajibat qulubuhum. Ini kita nak pamerkan dalam itu. Jadi saya tak panjang jawapan, nanti saya jawab dengan pandangan kita ngomong. Soalan yang seterusnya Dr. Filial Bakri, Dr. Zulullah Kirimu, permasalahan akhlak pelajar sekolah dan juga IPT yang disebut yang semakin membimbangkan. Pandangan soalannya dikata, adakah disebabkan di sekolah dan pusat pengajian hanya tekankan akademik semata-mata tanpa mempedulikan akhlak para pelajar. Jadi bagaimana, dan ada sebahagiannya walaupun pelajar ini bersekolah di sekolah agama tetapi masih lagi menunjukkan akhlak yang sangat menyedihkan. Mungkin Dr. Zulkifli boleh komentar. Terima kasih kepada Ustaz Syed kawan-kawan saya bersama dan juga satu. Apa yang ditanya ini berkaitan dengan realiti kehidupan pada hari ini. Yang bukan sekadar amalan persekolahan, di universiti juga begitu. Saya daripada universiti juga begitu. Manusia hari ini mengukur kejayaan itu pada benda. Manusia mengukur sesuatu yang bernilai itu adalah pada barangnya. Dia sudah mengukur antara kualiti itu, di mana sebenarnya nilai. Jadi mereka buatlah cikgu sekolah buat latih tubi sampai bocor soalan. Banyak sangat latih susah kementerian pula. Duit habis banyak kerana terpaksa buat re-examine dan sebagainya. Kerana diukur, kalau sekolah itu cemerlang 100%, guru sekolah itu akan dapat insentif. Sekolah itu akan dapat insentif. Dan guru besar sekolah itu akan dapat naik grade dan sebagainya. Berlomba sampai satu tahap lupa tentang di mana sebenarnya yang menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran sebagaimana yang kita biasa sebut mesti balance antara kejayaan dunia dengan kejayaan akhirat. Maksudnya di sini kita nak lahirkan pelajar yang bukan lulus exam semata-mata. Kita nak lahirkan pelajar yang punya kontinuiti bersambung kecemerlangan dan kejayaan akademiknya itu sampailah kepada kejayaan dalam hidup dia. Yang ini yang perlu diubah. Dan para guru mesti menanam nilai ini. Kerana Nabi SAW telah sebut kepada kita, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Yang terbaik maknanya yang ada pada orang mukmin itu adalah mempunyai nilai iman dan juga akhlak. Apa yang berlaku pada hari ini, percayalah, saya biasa menjaga peperiksaan ini. Pelajar-pelajar memang seboleh mungkin tak nak kecewakan harapan ibu bapa. Masuk universiti pun mereka ada yang meniru. Kita dah buat announcement, sesiapa yang didapati meniru akan digantung peperiksaan. Tapi
Mengapa? Kerana mereka nak kerja. Mereka nak kerja kejayaan, anugerah dekan. Mereka tidak nak kecewakan harapan ibu bapa, membelakangkan nilai moral itu. Menipu itu, walaupun tipu orang kafir, walaupun tipu jabatan kuasa, walaupun tipu bahagian kerajaan, menipu itu sama, berdosa je belakang. Kecuali menipu yang melibatkan taktik lah, seperti dalam peperangan itu adalah tipu muslim, itu soal lain. Itu teknik kita dalam berhadapan dengan musuh. Tapi teknik untuk meniru bagi kita lulus itu tidak dibolehkan. Walaupun dengan siapa juga, kita tidak boleh melakukan. Dan pelajar ini yang graduate, yang lahir dengan cara macam ini akan menimbulkan keresahan. Kerana nilai akademik skor A itu yang dilihat. Kalau dilihat kepada kedua-duanya perseimbangan, iaitulah kita tanam dalam jiwa anak-anak misalnya, nak berjaya ini, anak-anak mesti memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik apa dia? Menghormati ibu bapa, berdoa kepada guru. Ini akhlak yang baik ni. Berdoa kepada guru, berdoa kepada ibu bapa. Jangan anak-anak kita ni Tuhan suruh, wa qadara rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Tuhan telah wajibkan sembah Allah, buat baik kepada kedua ibu bapa. Anak-anak yang ada pada hari ini, saya rasa 50% tidak memberi hubungan yang baik dengan ibu bapa, tidak menghormati kedua ibu bapa. Itu fail yang pertama. Walaupun akademiknya baik, cikgu-cikgu, guru kena semak anak-anak hari ini sebelum datang sekolah sudah berapa kali sudah jumpa ibu bapa, sudah salam dengan ibu, salam dengan ayah sebelum datang sekolah. Mana ada cikgu yang bertanya begitu pada anak-anak? Masuk assignment buat, homework buat, tak buat berdiri atas baku, tak buat semua kelas, semua berdiri atas baku. Kerana kita melihat kejayaan pada benda yang kita bagi saja. Jadi kalau anak-anak itu baik hubungan dengan ibu bapa, itu aset pertama kita. Lepas itu dengan guru, pun mesti kekal sampai bila-bila dia sebagai guru. Jangan anak murid bermohon ampun kepada guru. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li masyayikhi, sekurang-kurangnya sebut, ya Allah, ampunkan dosaku, dosa dua ibu bapaku dan para guruku. Mana ada anak murid yang diajar berdoa juga kepada ibu bapa dan juga kepada guru. Tanam nilai respect. Saya masuk universiti, pelajar-pelajar mesti ada fakulti, dan fakulti ada department. Pelajar-pelajar itu hanya kenal pensyarah yang dia ambil subjek dia saja. Dia tak kenal fakulti lain, dia tak kenal dekan, dia tak kenal pensyarah yang tak mengajar kepada subjek. Dia tak hormat. Dan nilai itu hanya dilihat kepada siapa yang dibagi benda kepada dia. Sedangkan perkampungan kampus itu adalah merupakan suatu yang united, kerana tidak ditanam nilai. Kemudian percaya kepada rakan, baik kepada rakan, yang mana mesti membantu, tidak menanam rasa asak dengki dan sebagainya. Maknanya saya melihat inilah weakness ataupun lacking yang ada dalam sistem pendidikan hari ini, yang perlu kita tanam balik pada jiwa pelajar kita, barulah daripada asas lagi mereka jati diri. Tapi tuan-tuan, tak berjaya kita itu, kecuali guru itu mesti menunjukkan contoh tauladan yang terbaik. Guru itu mesti menunjukkan contoh tauladan yang terbaik. Dulu-dulu saya biasa dengar cikgu besar, saling besar, kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Maknanya anak murid dia lebih aktif lagi, dia lebih proaktif lagi. Artinya kita mesti tunjukkan contoh tauladan yang baik dengan mereka. Kalau kita masuk kelas, kita di rumah ada masalah dengan isteri, cikgu tak ada masalah dengan isteri, masuk kelas, murid-murid semua berdiri, tak tahu salah apa berdiri. Misalnya, ini bukan satu contoh tauladan yang baik kepada murid. Orang yang kuat, orang yang sabar, ialah orang yang boleh menahan kemarahan waktu dia termarah.
Boleh guru-guru sahabat dengan anak-anak boleh layan dia sebagai seorang klien, layan sebagai seorang pesakit, sebagaimana Nabi SAW melayani para sahabat. Anas bin Malik kata, aku melayani Rasulullah selama 10 tahun. Dia berkawan dengan Rasulullah. Tidak pernah aku jumpa orang yang baik akhlak seperti mana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selama 10 tahun aku tidak pernah dengar daripadanya membentak. Maknanya tidak pernah dengar daripada Nabi komplain. Anas, kenapa tak buat begini? Kenapa kau buat begini? Tak pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat terbukanya Nabi, walaupun sahabat dia lebih kecil daripada dia misalnya, lebih rendah mentaliti daripada dia, tapi dia tunjukkan contoh tauladan yang baik begitu sekali. Dan ini yang akan memberi kesan kepada anak-anak murid, kepada para sahabat, kepada jiran tetangga, dan kepada siapa juga apabila kita bergaul dan apabila kita bersama-sama dengan mereka. Kita mesti tunjukkan contoh. Dan sama pula sebelum daripada itu, ibu bapa di rumah yang kita bicarakan ini, akhlak isteri, akhlak sebagai ibu, akhlak Rasul sebagai bapa ini, akhlak ini yang kita bincang ini, kita nak absorb dalam rumah tangga kita supaya anak kita ini menjadikan kita model. Sekarang tidak. Dia jadikan model itu adalah idol dia, idola yang dia cari di mana-mana itu. Dan sudah tentulah yang paling rapat dengan dia adalah kawan-kawan dia. Kawan dia itu, kita pun tidak pernah usul dari mana kawan ini, berkawan dengan siapa juga. Kita tak pernah ambil peduli. Kita mesti ambil peduli dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia keluar dan sebagainya. Ini adalah akhlak yang diajar oleh junjungan kita sallallahu alaihi wasallam, dan baginda ini mendidik kita dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kira dah jawab soalan itu. Betul. Tak boleh tambah yang lain. Kadang ada cikgu yang nak didik, nak bertegas sikit dengan anak murid, tapi mak ayah murid yang terlalu masuk campur, sampai cikgu-cikgu ni sampai tak boleh nak tindakan langsung pada anak murid, dan anak murid pun tak kepala. Ini sebagaimana saya sebut tadi, kerana sesuatu tidak mempunyai satu asas yang betul. Asas itu asas apa? Asas kebenaran. Salah dalam menginterpret kasih sayang. Hari ini ramai yang salah interpret kasih sayang. Bila kita kata Rasulullah sebut man la yarham la yurham. Siapa yang tak pernah tunjuk kasih sayang kepada yang lebih kecil, man la yarham saghirana walau yuqim kabirana. Siapa yang tidak tunjuk kasih belah pada yang lebih kecil, dia tidak akan dapat kasih belah. Jadi cara menginterpret itu, cara menginterpret adalah mengikut neraca baginda sallallahu alaihi wasallam. Neraca baginda macam mana? Contoh, walaupun kasih sayang itu penting, tetapi anak itu dah ada guideline. Kalau yang 7 tahun macam ini caranya, kalau yang 10 tahun macam ini caranya. Maknanya paksi itu adalah paksi agama. Cikgu dengan murid, dengan ibu bapa mesti ada satu line yang integrated, yang saling duduk di atas paksi itu. Paksi itu apa? Ialah paksi agama. Agama inilah yang akan menentukan kontrol dua individu kita. Ada dua selalunya yang akan kontrol kita. Satunya undang-undang. Undang-undang ni memanglah kalau buat salah undang-undang akan kontrol, akan hukum. Satu lagi adalah agama. Agama inilah yang akan united. Ustaz, pensyarah, guru mengajar kerana apa? Dan guru, ibu bapa mengapa perlu ambil berat terhadap anak-anak yang apabila dia ambil salah aku dan sebagainya. Contoh, apabila murid ni kira pelajar universiti, saya ambil contoh, pelajar universiti masuk universiti, bila dah masuk universiti, ibu bapa dia tak pernah kisah kepada dia, dan bila dia gugur subjek, barulah ibu bapa dia kisah. Ibu bapa dia datang malah kepada masyarakat, kenapa anak dia fail, kenapa anak dia gagal. Dia tak pernah ambil tahu bahawa sepanjang anak dia belajar di universiti, musim cuti sekolah tidak pernah balik. Yang dia tahu ni adalah apabila anak murid, apabila pelajar itu gagal.
Pelajar itu gagal kerana dia shock culture. Shock culture kerana dulunya dia datang daripada daerah pedalaman, agama yang tidak kuat, lalu datang ke Kuala Lumpur, berkawan dengan kawan-kawan yang tak tentu arah ini, lalu shock dengan game dan shock dengan budaya-budaya yang tidak elok, lalu pelajar ini gagal. Dan bila kita tulis surat kepada ibu bapa, ibu bapa pernah ambil kisah. Kita beritahu kepada ibu bapa, kadang-kadang kita telefon kepada ibu bapa, anak tuan ni begini. Tak pernah ambil kisah, tak pernah ambil tahu. Yang ambil tahu ialah selepas daripada anak mereka. Artinya di sini rasa tanggungjawab sebagai seorang bapa yang diajar oleh Nabi SAW tidak dibina dengan baik mengikut asas agama. Balik rumah, lepas pada anak belajar, balik kampung, tak pernah ajak solat berjemaah, tak pernah ajak keluar untuk berkawan sebagaimana Nabi SAW ajar dia dengan para sahabat. Nabi suka kepada moderate, suka kepada ajak bincang. Bila Nabi kata atas dulu nama riba, tahukah tuan-tuan apa itu riba? Maknanya Nabi tanya, ambil opinion, tidak direct, tidak beri direction, tidak beri arahan. Ini kena buat. Nabi beri kepada bentuk terbuka. Tahukah tuan-tuan? Lalu pada sahabat dengan penuh hormat menyebut Allah wa Rasuluhu alam. Kami tak tahu, Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Lalu Nabi pun jawab. Ada yang Nabi beri pandangan, Nabi tanya, kemudian para sahabat jawab, tak betul, dibetulkan. Dan ada yang betul, Nabi iyakan. Ini adalah kaedah yang diajar, yang ada dalam akhlak baginda sebagai pendidik, yang perlu kepada dilihat dengan lebih luas dalam konteks soalan yang ditanya oleh saudara moderator tadi. Maknanya jawapan itu tadi kena tengok bahagian tarbiyah al-aulad berkenaan dengan bagaimana nak didik mereka ini supaya mereka menjadi aset yang berguna kepada negara dan juga kepada agama. Allah. Terima kasih kepada Tuan-Tuan. Ini ada satu soalan. Saya rasa sangat yakin bahawa soalan ini datangnya daripada muslimah di belakang sana untuk Ustaz Zuhali. Sebab soalannya berbunyi gini, Ustaz. Bagaimana mendidik suami istiqamah mengikut akhlak Rasulullah? Isteri nak tanya tu kan? Jadi itu satu soalan dari muslimah. Ni isteri nak didik suami dia ikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Terima kasih Ustaz dan guru saya dan semua. Saya kira mungkin ini last kot. Last. Lepas ni saya bersama akan buat kesimpulan keseluruhan. Alhamdulillah. Jadi soalan itu daripada seorang isteri, suami, dan mungkin juga kita boleh timbangkan dia daripada seorang pengikut kepada pemimpin, daripada orang kecil kepada orang besar, ataupun juga mungkin suami pun boleh bertanya macam mana saya nak isteri saya ikut sunnah Nabi, yang ikut rumah tangga Nabi SAW. Prinsip paling asas dalam mengubah, ya, kita ingat prinsip paling asas dalam mengubah orang, hakikatnya kita tidak pernah boleh merubah orang. Kita tidak pernah boleh merubah orang, dan ini dipercayai dalam agama kita. Dan kalau kita baca dan lihat apa yang diberikan pandangan-pandangan oleh pakar-pakar, oleh psikologis, oleh mereka yang faham tentang bagaimana otak ini berfungsi, akan percaya apa yang orang boleh beri itu hanyalah disebut sebagai suggestion. Orang hanya boleh memberi cadangan. Wa ma ana illal balagh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Rasulullah bacakan ayat itu, aku tidak lebih hanya seorang yang menyampaikan. Dalam konteks manusia, bahawa sebenarnya kita boleh memberi suggestion saja. Yang akan merubah dan berubah adalah orang itu. Dan apabila kita tidak memahami prinsip ini, bahkan sebenarnya termasuk anak-anak kita tidak boleh merubah anak-anak kita. Itu prinsip dalam nak merubah orang. Maka apa yang kita kena buat, kalau kita tidak boleh merubah orang, maka yang kita kena buat adalah ubah
diri kita. Bila kita tidak tahu bahawa memang kita tidak boleh merubah orang, maka apa yang kita nak buat adalah ubah diri kita. Dan ada satu kata-kata yang sangat baik untuk kita fahamkan, bahawa sebenarnya orang yang di sekeliling kita, hari-hari yang kita jumpa, orang yang kita temui, semua itu adalah merupakan cermin kita. Satu hari kita bangun waktu pagi dan tengok cermin, tiba-tiba Masya Allah, rubuhnya lah yang dalam cermin. Apa kita kena buat? Cabut cermin, hantar repair. Dah. Bila kita faham bahawa orang keliling adalah cermin, bila kita faham suami kita yang sebenarnya kita kata dia tak ikut sunnah, maka sebenarnya dia adalah reflect daripada kita yang belum betul-betul ikut sunnah. Jadi sebab itu semua yang saya hormati difahamkan dan pergi balik kepada kita tidak boleh merubah orang, yang kita boleh ubah adalah diri kita sendiri. Sebab itu Masya Allah, sebenarnya banyak yang kita kena ubah dalam diri kita, dan nanti kita sebenarnya sedang memberikan suggestion terbaik. Ya. Alhasilnya adalah kita akan memberi suggestion yang terbaik, sebab orang tidak nak dengar apa yang mereka, orang tidak mau buat apa yang mereka dengar, tetapi orang akan mudah faham bila mereka lihat. Kita kata apa, mengikut sunnah Nabi SAW, tapi cara kita cakap meninggi itu bukan sunnah Nabi SAW. Jadi sebab itu Masya Allah, sehingga Masya Allah kita tidak boleh merubah suami kita yang tadi itu akhlak Nabi, dan kita cuba bercakap dengan begitu langsung. Tadi Masya Allah Nazir tanya kan, saya tengok dalam bab Al-Lisan, Imam Ghazali menuliskan betapa yang dikatakan mendalam tentang akhlak Rasulullah adalah akhlak Quran. Kerana banyak contoh dalam Al-Quran Allah menyampaikan satu maksud dengan perkataan yang sangat berlapis dan berakhlak. Allah tak sebut tentang, maaf saya, berak atau kencing, tetapi Allah hanya menyebutkan datang ke tempat yang sunyi. Allah tak cerita tentang maafkan saya, hubungan suami dan isteri, tetapi Allah setengah daripada dia hanya menyebut kalimah menyentuh. Dan inilah akhlak yang difaham oleh Nabi SAW. Itulah akhlak Al-Quran yang difaham oleh Nabi. Sebab itulah Masya Allah, apabila kita faham akhlak itu dan kemudian kita laksanakannya. Dan dalam satu kisah yang mungkin saya sekarang insyaAllah, saya kira apa yang dibagi tadi mungkin faham, yang berlaku pada Syekh Junaid Al-Baghdadi, betapa satu hari hanya dia keluar dari masjid, orang lagi dan beritahu bahawa di Baghdad terbakar, dan kemudian dia ada kedai, kecuali kedai beliau. Spontan dia kata Alhamdulillah. Apa kata Syekh Junaid Al-Baghdadi? Selepas disebut Alhamdulillah, selepas satu saat, dan pada saat itu dia rasa betapa jahatnya dan dia berdosa dan rasa berdosanya. Ketika orang lain kena musibah dan dia menyebut kalimah Alhamdulillah bukan pada tempat yang betul. Tahukah kita dengan sebab itu dia kata, aku bertaubat pada Allah selama 40 tahun hanya kerana menyebut kalimah Alhamdulillah pada tempat yang salah. Dia ambil perbahasan itu dalam bagaimana Rasulullah sangat menjaga, kerana Al-Quran sangat menjaga. Inilah akhlak Quran yang dipahami oleh Nabi, dan cuba bayang kalau